Yang ke-10, lamaran perkahwinan ditolak. Yang ke-10, akhirnya ia nyerah juga akhirnya. Yang akhirnya lelaki itu buat keputusan kahwin saja dengan orang lain. Lebih baik pergi dengan orang lain. Memang begitulah ceritanya. Dah 10 kali ramalan, tengok-tengok dah tak ada cincin tu. Dia jual sebab tak nak simpan cincin tu lama-lama. Akhirnya dia jual juga. Memang orang kata tak ada jodoh, tak ada cinta. Cinta tak apa cinta. Cinta satu pihak sahaja, memang tak dapatlah lagi. Akhirnya dia pun balik yang cari wanita lain. Yang akhirnya dapat juga kahwin. Punya balik kerja, dapat kerja baru kat tempat sama. Tapi tolak akhirnya kerja di tempat lain. Tak kusangka rupanya itu wanita yang tolak lamaran yang ke-10. Dia tak sudi kerja di sini. Kenapa padahal bantuan syarikat kaya? Mana dia sudi malah pergi kepada syarikat pesaing. Tak sangka rupanya dia sudah kahwin. Mana sanggup dia nak bersama dengan wanita itu. Orang kata cinta itu mana boleh diulang balik, mana boleh diputar, mana boleh ditebus. Yang ada hanyalah itu sahaja. Cinta itu mesti dua pihak, mesti hubungan berdua. Sama juga macam rumah tangga. Rumah tangga tak jaga dengan betul nanti akan rosak. Tapi dia kahwin dengan wanita tepat. Wanita yang tahu macam-macam. Yang tahu apa-apa dia fikirkan. Akhirnya punya kahwin dapat isteri yang tepat. Akhirnya wanita itu cuba ada syarikat dia rumah mewah sahaja. Tapi tak ada suami. Tak ada lelaki yang pun yang tahu cintakan dia. Itu sahaja yang dia ada.